Hi ladies, today topik yang nak I talk about is about marriage. Okay, di mata luaran everything looks very nice and we look happy, especially now ada social media. Nampak semuanya indah-indah belaka. But actually what's happening behind the curtain? We at Nusa Platform, we want to highlight the issues common issues yang selalu didengari. I talk to many women. I talk to my friends, to my colleague, to my families. So apabila kita berbincang di belakang, ada je yang diperkatakan, but we tend to make it like a hush-hush thing because we think that it is something orang luar tak perlu dengar. But actually that's the most important thing yang perlu dibincangkan lebih supaya asas sesuatu perkahwinan tu lebih better. Antara common issues yang kita dengar, sexless marriage, masalah intimacy, trust dari awal perkahwinan, di mana sepatutnya this is supposed to be the root. So kepercayaan di antara pasangan tersebut lebih better and it will grow. One way communication, contoh tak jauh lah apabila pasangan bercakap tentang nak pilih tiles untuk dapur, untuk belair, maybe just nak pilih warna untuk bedsheet baru. So sometimes the other partner dia rasa benda tu remeh-temeh and just tell the wife, you pilihlah sendiri. But actually itu yang buat wife nak berkomunikasi dengan the husband. So if that thing doesn't happen, it create to loneliness. Isteri rasa sunyi. Dia nak bermanja, nak bercakap dengan suami. Okay? Erratic behaviour. Yang ini berlaku apabila you dah lama kahwin dengan pasangan you, but suddenly things happen, tak tahu apa yang berlaku and perubahan yang drastic. It seems that you rasa you berkahwin dengan orang baru, someone stranger. Might be dah kahwin berpuluh tahun, but in split second, aku ni kahwin dengan siapa? Okay? Too controlling. Everything kena minta kebenaran. There's no two-way communication, only seorang pihak je yang betul. So, that is actually a big problem. Another thing yang ramai tak nak sebut and totally keep it behind the closed door if they are being physically and mentally abused. It happen a lot, okay, ladies? Last but not least for now is external interference. Campur tangan daripada pihak keluarga. Maybe our own parents. So, dalam sesuatu perkahwinan tu adalah perbincangan tu sepatutnya antara anda dengan pasangan anda. Banyak lagi issues yang diperkatakan. For now, this is what we want to highlight. Over the time, we will bring the right people to share their experience. So, stay tuned.